Selepas merdeka, apa sebenarnya yang berlaku? Jom kita kupas satu perjuangan yang jarang orang nampak, kegelisahan pasca kolonial. Baiklah, ini agenda kita. Kita akan lihat bayangan penjajah, kebangkitan nurani dan akhirnya cara menulis semula takdir kita. 7 laungan keramat, sebuah negara lahir. Tapi, adakah kita benar-benar bebas sepenuhnya? Walaupun penjajah dah balik, hantu sistem mereka masih ada. Dalam undang-undang, malah cara kita berfikir. Yang pertama tu kita dapat dalam sekelip mata. Tapi yang kedua, itu perjuangan satu generasi. Dan di sinilah, di universiti, generasi baru mula sedar dan mempersoalkan rantai-rantai yang tak nampak ni. Mereka bukan saja kaji buku-buku barat, tapi mereka baca realiti kesusahan rakyat sendiri di kampung-kampung. Jadi, universiti bukan lagi dewan kuliah semata-mata. Ia dah jadi medan perjuangan jiwa dan kesedaran. Tapi, kesedaran ini mendedahkan satu masalah besar, satu paradoks yang memerikkan. Ironinya, kita guna senjata penjajah untuk kawal rakyat kita sendiri, semuanya atas nama kestabilan. Dan inilah isunya, perang sebenar bukan untuk tanah tapi untuk membebaskan minda daripada budaya takut. Inilah dia, kegelisahan pasca kolonial, terpaksa hidup dengan warisan yang kita tak pernah pilih pun. Kemudian, satu tragedi besar berlaku. Ia pecahkan cermin negara, tunjuk semua keretakan yang lama tersembunyi. Sejarah ni macam domino, satu peristiwa membawa kepada peristiwa yang lain, sampailah ke titik puncaknya. Ini soalannya, adakah kita cuma sedang tutup parut atau kita betul-betul cuba rawat penyakitnya dari akar? Jawapannya bukan sekadar polisi baru. Ia satu seruan yang lebih mendalam untuk menyahjajah jiwa kita sendiri. Maksudnya, kita semua masih terjajah kalau kita hidup ikut skrip yang orang lain dah tulis untuk kita. Nah, ini jalannya. 3 langkah, bongkar sistem lama, bina yang baru dan hidup dengan jati diri sebenar. Jadi, apa pengajarannya? Kemerdekaan ni bukan garisan penamat, tapi satu perjalanan yang tak akan pernah berhenti. Ia satu proses untuk kita sentiasa fikir semula siapa diri kita, bukan saja sistem politik, tapi jiwa bangsa. Sebab merdeka bukan setakat kibar bendera, ia keberanian untuk tulis takdir kita sendiri dengan bijaksana. Jadi, persoalan terakhir untuk kita semua, cukup beranikah kita untuk menulis skrip kita sendiri